Assalamualaikum sahabat YouTube. So hari ni kita dekat Bamboo Hill, kita cas kereta. So hari ni kita nak bincang kenapa kalau kita jalan jauh, terutama di R&R, kita disarankan untuk cas kereta sehingga 80%. Untuk EV ni, untuk fast charging, dia kelajuan dia bergantung kepada state of charge kita. Maksudnya kita ada berapa persen. Nombor dua, kita punya bateri tu panas ke sejuk ke. So kalau terlampau panas atau terlampau sejuk, dia akan slow juga. Jadi hari ni kita cas, kita dapat lebih kurang dalam 50 kW lah. Mungkin cuaca hari ni panas. Jadi untuk full charge dia ambil masa 39 minit. Jadi sementara charge tu, kita boleh tengoklah macam-macam. Ada Netflix, ada YouTube, semualah kita boleh tengok. Tapi biasanya orang tak tunggu charge. Pergi toilet ke, pergi makan ke, pergi solat ke, kalau dekat R&R lah. Biasanya bateri dah lebih 80%, dia akan jadi slow lah. Sebab tu biasanya kalau dekat R&R tu, terutamanya kalau yang nak jalan jauh tu, kita sarankan cas hingga 80%. Sebab lepas 80% tu dia akan jadi sangat slow, jadi tidak efisien lah. Kesian dah kat orang-orang menunggu kat belakang tu. Cuba tuan-tuan tengok, sekarang kita dah 80%. Jadi ke 80% tu dia sangat laju. Dalam 15 minit dah sampai 80%. Jadi kalau biasanya jalan jauh 80% tu kita cabut dan kita boleh teruskan perjalanan lah. Daripada 80% nak ke 100 tu dia akan ambil masa setengah jam. Lepas 80% dia akan jadi sangat slow. Tapi untuk AutoTune ni pula, dia lepas 85% dia akan slow. Nanti kita tengok bila dia jadi 85% dia akan slow macam mana. Sekarang dah 25 je. Separuh daripada yang sebelum 85% tadilah kelajuan dia. Sebab itulah kalau kita jalan jauh, seeloknya kita berhenti di 85% dan kita teruskan perjalanan. Dan kalau tak cukup kat depan tu, nanti kita cas balik dengan laju lah. Maksudnya 10-15 minit cas, instead of kita tunggu setengah jam untuk dia penuh daripada 80% hingga ke 100%. Tu maksudnya tu. Kalau tak ada orang menunggu, tak apa. Nak cas sampai 200-300% pun tak ada masalah. Cuma dekat R&R ni fahamlah, 2 charger, 3 charger, kadang-kadang orang menunggu kan. Jadi kalau kita buat atas daripada 85% ke 100 pun no point, sebab dia terlalu slow. Dia terlalu slow dia punya charging speed tu. Dekat Malaysia ni R&R ni ada 2-3 je. Biasanya 2 port je, tak tahulah. Dekat luar banyak. Contohnya kalau pergi kat Johor tu, dekat Tangkak banyak, Air Hitam banyak. Tapi kat dalam R&R, dalam Plus tu sendiri tak banyak. Saya tak tahu kenapa. Patut Plus ni dia letaklah banyak sikit kan. Terutama kalau dah pengguna EV sekarang dah banyak. So macam saya cakap tadi, bukannya masalah orang tak bagi nak charge penuh-penuh, tapi cuma lepas 80-85% tu, charger tu akan jadi sangat slow dan kita buang masa dekat charging. Baik kita teruskan perjalanan dan kita isi kat depan nanti. Sebab antara 10 hingga 80, untuk AutoTune ni 85%, dia sangat laju. Lepas 85% tu ke 100%, dia akan ambil masa setengah jam at least. Jadi dia slow lah, kita buang masa kat situ. So saya harap anda semua faham lah kenapa dia orang nak suruh cas sampai 80% ketika perjalanan jauh dan di R&R. Efisien kita punya timing, dan juga orang-orang lain yang menunggu di belakang nak cas juga. Terutama kalau musim-musim perayaan lagilah.
Okey, dah penuh. Okey, bila dah penuh tu memang kita kena cabut lah cepat-cepat supaya kita tak kena hogging charge. Cabut, letak balik. Dah settle. 34 minit 46 saat. Jadi yang dekat kereta cakap 40 lebih minit tu anggaran lah. Tapi charging yang sebenar tak sampai. Sudahkah anda belajar? Sila komen. Bye.